Politeknik Jeli Kelantan adalah politeknik ke-22 yang ditubuhkan bagi menyediakan program TVET melalui pendidikan berasaskan keberhasilan. Politeknik Jeli menawarkan 2 program di bawah Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri iaitu Diploma Agroteknologi dan Diploma Teknologi Aquakultur. Bagi mencapai matlamat melahirkan modal insan negara dalam bidang agroteknologi, para pelajar program Diploma Agroteknologi ini akan dilatih supaya berkemahiran melaksana dan menguruskan projek tanaman berteknologi, penuaian sehingga proses pemasaran hasil. Program Diploma Teknologi Aquakultur menerapkan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang aquakultur merangkumi aspek teoretikal dan praktikal yang holistik dan bersepadu bermula dari amalan di peringkat pembiakan hingga ke peringkat penuaian serta pendedahan terhadap pemprosesan dan pemasaran produk hiliran. Suntikan amalan R&D dan latihan industri dalam sektor agroteknologi dan aquakultur sedia ada mampu memberikan pengalaman berharga kepada pelajar terhadap perkembangan dan cabaran semasa.